Besar mana? Besar pada kereta sampai sini. Sana. Tak ada. Ada besar. Ada juga yang dah jual, ada yang tak jual lagi. Harga. Banyakannya baju lah. Fuyo, SVG pun ada lah. Fuyo. So how Samir, your experience? Is good experience? Good experience, learning experience lah. Samir berjaya jual 3 item, 1 keyboard, power bank, 2 biji. Congratulations. Samir, bring the trolley. Let's go. So, vlog hari ni kita orang nak pergi menjual barang-barang ni. Jadi aku menggunakan DJI Action 6. So aku letak je dekat dada macam ni. Nampak? Lagi mudah. Aku dapatlah POV shot macam ni. Lagi nice. So hari ni Samir tolong aku. Jom. Let's go. So guys, sekarang ni kita orang on the way nak pergi ke Melawati. So maybe this vlog korang tak nampak lah muka aku sebab aku pakai neck mount ni je. Dan audio yang korang dengar ni adalah terus daripada Action 6. Aku tak pakai external mic. Alamak, macam nak hujan. Hopefully tak hujan lah. Let's go. So barang-barang aku yang Samir jual, dia akan dapat 10%. 10% for every item I sell. Yeah. Cuaca mendung lah KL. Macam nak hujan je. Okay tak guys audio yang korang dengar? Cuba korang komen sikit. And buat vlog style POV macam ni pun best juga kan. Kita jangka tiba pukul 6 petang, 19 minit, 11 km. Ui, korang nampak tau KLCC mendung. Ui. Kalau korang lalu melawati MRR2, this is the view yang paling cantik, iaitu Bukit Tabur. Seriously, dah lama aku tak naik Bukit Tabur ni. Tapi itulah, kalau nak naik sekarang memang tak sesuai. Sebabnya musim hujan kan sekarang ni. So, kita lagi 10 minit nak sampai. Okay. Tempat tu dekat area sini je. Dekat depan ni je. Oh, cantik lah view Bukit Tabur. Kita nak drop barang dulu. Tapi itulah, aku menumpang kawan aku punya tempat. Jadi boleh lah kot drop barang jap. Nazaruddin, what's up? Set. Alhamdulillah. Berdua je. Berdua je. Ya. Okay. Ni dia boleh jadi meja tau. Oh hebat. Ada ni. Okay. Tapi aku ada standby lah buat meja lagi. Ni besar, nak meja besar ke kecil? Kalau kecil pakai ni je. Kalau besar ni. Besar mana? Besar pada kereta sampai sini. Sana. Tak ada. Ada besar. Bawa je lah, bawa dulu tengok. Kalau aku dah tawar sikit je tadi, ada parking kan? Parking sini kan? So sekarang aku nak pergi parking kereta dulu. Oh, jumpa pun parking. Nice pula tu. Tinggal jalan kaki, cross kat sana terus tembus tempat tu. Oh, ada kedai mamak. Ni gimbal baru Insta360 hantar kat aku. Cantik dia punya design. Kalau berkesempatan aku nak try. Kalau tak, besok lusa je lah. Sekarang kita nak buka meja tu. Dulu sihat ke? Kenapa cantik sangat? Oh, ya. Macam pasal malam punya tu. Sampai tepi. Okey. Lepas tu kita pasang dia punya top. Ya kot. Banyak sangat aku review aku. Allah. Sekejap. Keluar pada liang lahat ni. Okay, nice. So kita boleh susun barang-barang. Put all the keyboards here. Yeah, put all keyboard.
Inilah keyboard-keyboard yang selepas aku review, aku ada upload dekat dalam Telegram. Ada juga yang dah jual, ada yang tak jual lagi. Harga. Model lain je. So yang ni speaker pula guys. Jom kita pusing-pusing, kita tengok apa ada dekat sini. Banyakannya baju lah. SVG pun ada lah. Member aku cakap tadi, aku seorang je yang jual gadget. Tak ada pun letak gadget kat sini. Mostly semua baju-baju, accessories. Baju perempuan lah banyak. So many clothes. Banyak gila guys baju-baju. Mainan pun ada, collection. Yo. So how Samir, your experience? Is good experience? Good experience, learning experience. That's good. Yeah. Samir berjaya jual 3 item, 1 keyboard, power bank, 2 biji. Congratulations. Meriah juga guys sini malam. Sekarang baru pukul 8. Sampai pukul 12 sana. Ada lagi 3 jam. Lagi 4 jam. Ijat. Okey Jat, kau ni Cemendung. Pukul 10.53, hampir pukul 11. Hampir habis guys. Ini je lah yang tinggal. Samir buat sale yang bagus. Dia tengah menunggu commission dia. Terima kasih Jad kerana membeli. Last kita punya buyer malam ni datang dari jauh. Suruh daripada bini aku masuk YouTube lah. Aku benda ni. Last lah aku beli. RM20 lah. RM20 apa yang kau nak risau? Betul, RM20. So kita pun kemas-kemas. Thank you Yana bagi kita orang tumpang. Alhamdulillah good experience untuk hari ni. Kita gulung macam ni. Settle. Yeah. Alhamdulillah kita pun dah settle. Aku lupa pula nak record masa salam-salam tadi. Tapi apa pun, by the way, thank you Anas. Samir, commission dia banyak. 145. So sekarang kita on the way balik rumah. So guys, itu saja untuk vlog kali ni. Apa pun aku nak ucapkan thank you pada korang. Bagi aku hari ni punya experience memang sangat-sangat best. Lagi-lagi Sami dia belajar benda baru. Dan dia pun sekarang ni tengah sibuk tanya aku tadi on the way. Sibuk je tanya aku, Papa bila lagi kan. Tadi pun sebenarnya aku bawa barang sikit je, bukannya semua. Power bank, keyboard, speaker, apa lagi, smartwatch. Itu je lah. Barang lain ada banyak lagi. Tapi kalau korang nak tengok barang-barang apa lagi yang available yang masih belum terjual, aku ada letak dekat dalam Telegram. Link aku ada letak kat bawah, dekat description ataupun pin komen. Korang boleh pergi dan join. Rajin sikit lah, scroll ke atas ataupun korang boleh klik je terus dekat pin post. Antaranya ni handphone ni. Ni semua murah-murah je aku nak jual. Earphone belum upload lagi. Kipas pun belum upload lagi. Yang ada headphone, apa lagi? Mikrofon. Pada korang yang nak cari mikrofon, korang pergilah dekat dalam tu, macam-macam mikrofon. Daripada mikrofon untuk gajah ada, untuk semut ada. Semut ada. So kita jumpa di next vlog guys. Assalamualaikum. Komen sikit, ngam ke tak ngam? Action 6 untuk vlog. Oh ya, jangan lupa subscribe guys.